Sambal hijau dengan ikan bilis goreng garing macam ni memang buat kita ketagih. Tak boleh nak berhenti. Lagi-lagi makan dengan nasi putih. Lepas tu ada telur mata yang warna kuning dia tu masih cair. Aduh. Meleleh Helio kan? Okey, jom kita buat. Mula-mula korang perlukan ikan bilis lah. Aku pakai ikan bilis daripada Perak. Memang sedap dan rangup. Korang kena basuh dulu bersih-bersih. Kalau tak, dimasin sedikit. And then korang goreng garing. Goreng garing macam ni korang boleh angkat. Dan untuk dia punya sambal, korang rebus cili hijau, cili padi hijau dan juga cili kampung hijau. Cili padi kampung lah. And then korang didihkan lagi 2 minit lagi nak settle. Korang masukkan bawang putih dan juga bawang merah. Didihkan sehingga cukup masa dan korang angkat. Lepas tu tunggu apa lagi? Korang boleh ulep. Kalau tak ada ulep, korang pakai je lah food processor ni ha. Food processor ni pun korang buatlah kasar-kasar. Kalau nak halus pun boleh je, tapi saya suka style yang kasar. Dan panaskan minyak, tumis tomato, bagi air tomato tu kering sedikit, dan korang boleh masukkan bahan-bahan yang dikisar tadi. Kacau sebati, tumis sekejap, dan macam biasa korang season sedikit garam. Lepas tu letaklah chicken stock sedikit. Kalau suka yang manis-manis kan, nak pedas-pedas manis manja, korang boleh letak gula melaka sebab dia memang sedap ni. And then korang kacau sebati, dah siap macam ni, tutup api. Bagi dia sejuk sekejap sambal ni, and then barulah korang gaulkan dengan ikan bilis yang telah digoreng garing. Lepas tu, tunggu apa lagi? Selamat mencuba!